Assalamualaikum dan hai, saya Safwan. Hari ini saya nak berkongsi bagaimana cara untuk memohon copyright secara online. Kalau dulu nak mohon copyright, anda perlu pergi ke pejabat cawangan. Kalau pejabat cawangan terdekat, tak ada masalah lah. Kalau jauh, memang akan masa berhari-hari, akan makan masa kos dan sebagainya. So, dalam video ni saya nak share bagaimana step by step memohon copyright secara online. Dah ada kemudahan, so kita gunakanlah. Assalamualaikum, salam sejahtera, bersama saya Cikgu Safwan. Hari ini saya nak kongsi bagaimana anda memohon copyright di laman web MyIPO. Jadi langkah yang pertama sekali, anda perlu mendaftar dulu akaun. So untuk akaun individual, anda klik je pada bahagian for individual. Dalam video ni saya tak tunjuklah sebab saya dah daftar. So anda boleh ikut step kat bahagian pendaftaran untuk individu. Okey, seterusnya langkah ini langkah yang paling penting. Selepas anda dah daftar akaun MyIPO, anda perlu daftar DigiCert. Okey, kalau tak ada DigiCert, anda tak boleh buat pembayaran untuk permohonan copyright secara online. Langkah yang pertama, login dahulu. So klik login. Okey, paparan ni akan muncul. Anda klik sekali lagi login. Pastikan anda dah daftar akaun MyIPO. Okey, seterusnya masukkan username dan juga password. Klik login sekali lagi. Ini dia paparan setelah anda login. Kalau anda pernah buat permohonan, dia akan keluar maklumat permohonan dan sebagainya. Okey, seterusnya saya nak tunjuk bagaimana anda nak buka akaun DigiCert. Kita klik button My Account. Selepas klik button My Account, anda klik Maintain Individual/Company. Klik di sini. Seterusnya paparan ni yang akan muncul. Bahagian ni adalah bahagian untuk carian. Seterusnya pergi ke bahagian type of ID, pilih ID card. Seterusnya masukkan nombor kad pengenalan anda. Kemudian ke bahagian bawah sekali klik button search. Okey, kemudian anda scroll ke bawah, anda akan jumpa hasil carian anda punya maklumat akaun. So klik button edit. Okey, ini dia paparan yang akan keluar selepas anda klik button edit. Anda scroll hingga ke bawah. Okey, sekarang ni kita berada di page yang paling bawah. So anda klik dekat sini. Okey, selepas anda klik button tu, ini dia paparan DigiCert. So sebab saya dah daftar, dia keluar macam ni. Kalau anda belum daftar lagi, anda just ikut step, ikut maklumat apa yang perlu diisi. So pastikan bahagian pendaftaran DigiCert ni anda buat pengesahan. Okey, kita back to laman web MyIPO. Okey, kita tutup paparan yang ini. Okey, dah selesai untuk pendaftaran DigiCert. Sekarang ini untuk mendaftar copyright. Di sebelah kiri klik copyright, kemudian pilih apply for a CVN CR1. Klik di sini. Okey, di sini ada beberapa maklumat yang anda perlu isi. Baiklah, dalam video ni saya nak mendaftar. Contoh, saya nak daftarkan apps. Bahagian yang pertama, client reference ni tak perlu isi. Yang kedua, category of work. Kalau kita nak daftar copyright kita punya apps, so anda perlu protect anda punya kod dan juga flowchart. Untuk apps anda pilih literary. Klik dekat sini. Okay, selepas anda klik literary, dia akan keluar disclaimer of work. Dia akan keluar bahagian work. So dekat sini anda perlu simpan ataupun save anda punya source code dan juga flowchart dalam format PDF. So klik dekat bahagian add ni. Ini paparan selepas anda klik button add. Okay, ada number of pages, ada source/file upload. So anda browse anda punya file, klik pada file PDF. Okay, tunggu sebentar, file ni sedang diproses dan diupload. Sementara menunggu ni numbers of pages, so masukkanlah ada 6 page. Type je 6 page. Okay, dekat paparan ni dia dah keluar done. Seterusnya anda klik continue kat bawah kanan ni. Baiklah, selepas anda berjaya upload file, kat bahagian work ni dia akan keluar file yang anda upload tadi. Baiklah, seterusnya kita ke bahagian identity. Baiklah, scroll ke bawah. Seterusnya kita akan isi bahagian identity.
Jika anda adalah pemilik apps, anda boleh tik I am acting sebagai owner. Okey, bila anda klik I am acting sebagai owner, secara automatik maklumat di bahagian owner dan juga address for service akan muncul. Tapi anda kena search bahagian author. So klik dekat button search, kemudian paparan ini akan muncul. Type of ID, pilih ID card. Kemudian di sebelah kanan ada bahagian ID, masukkan nombor kad pengenalan, kemudian klik button search. Scroll ke bawah, anda akan dapat maklumat customer ID, nombor kad pengenalan, nama anda dan juga alamat. So tik, kemudian dekat bawah sekali di sebelah kanan, klik button select. Baiklah, paparan ini akan muncul balik. So di bahagian author, kita dah dapat kita punya maklumat. Okey, kemudian scroll ke bawah. Alright, bahagian declaration ni biarkan kosong. Supporting documents of license /other biarkan kosong jika tidak perlu. Seterusnya bahagian title of work, masukkan nama inovasi anda. Okey, bahagian ni tak perlu tick. Nature of work, so kalau tak ada kaitan biarkan sebagai not defined. Related application number biarkan kosong. So bahagian creation ataupun fixation date ni anda masukkanlah tarikh bila anda buat anda punya inovasi, tarikh siap. Okey, kemudian publication. So jika anda tak jual di mana-mana Play Store, anda just klik unpublish. Seterusnya bahagian declaration, jika anda adalah pemilik inovasi, tik bahagian the owner of the copyright in the work. Seterusnya ini adalah paparan maklumat pembayaran jika anda buat pendaftaran MyIPO copyright secara online. Bayaran yang dikenakan sebanyak RM200. Kemudian seterusnya pilih sama ada debit card ataupun credit card. Mode anda pilih B2C dan seterusnya pilih bank. Contoh saya gunakan Maybank, anda boleh klik Maybank. Seterusnya kita nak proceed untuk pembayaran. Di sebelah kanan bawah sekali ada kotak DigiCert signature. ID, anda punya IC, PIN, anda punya password, boleh terus klik submit ataupun anda boleh save anda punya borang permohonan. Kalau belum nak buat pembayaran lagi, kita boleh klik save. Baiklah, untuk buat pembayaran anda klik submit. Okay, paparan ni akan keluar, tik kotak yang di bawah sekali, kemudian klik button yes. Okay, seterusnya selesaikan pembayaran. Selesai pembayaran, anda boleh lihat paparan ini. Dia ada print certificate, anda punya application number dan nama inovasi yang anda daftarkan. Tapi print certificate ni sebenarnya tak berfungsi. So anda kena email pihak admin. Baiklah, ini adalah contoh email yang saya send kepada admin. Ini alamat yang anda kena email, crtechsupport@myipo.gov.my. Alamat email ini khusus untuk permohonan copyright. Okay, tajuk ataupun subjek anda boleh masukkan application number, anda copy je daripada laman web MyIPO. Kemudian anda send kepada crtechsupport@myipo.gov.my. Biasanya dalam masa 1 hingga ke 3 hari anda akan dapat anda punya sijil soft copy. Baiklah, ini adalah contoh sijil soft copy yang anda akan dapat. Jadi saya harap video ini dapat membantu anda membuat permohonan copyright secara online. Terima kasih kerana sudi menonton video. Kita jumpa lagi. Bye bye.